Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan bongkar satu konsep yang paling penting dalam LangChain, iaitu LangChain Expression Language atau LCEL. Kita akan tengok macam mana benda ini berfungsi dari dalam tanpa sebarang magic atau silap mata. Pernah tak rasa macam ni? Bila kita tulis kod AI, tiba-tiba ia menjadi. Tapi kita macam, kenapa ia menjadi? Tak faham pun apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir tu. Ia rasa macam satu kotak hitam yang misteri. Nah, hari ini kita akan buka kotak tu sama-sama. Okey, ini rancangan kita untuk hari ini. Mula-mula kita fahamkan dulu kenapa kita nak elak silap mata. Lepas tu kita akan bina pasukan impian AI kita satu persatu. Kemudian kita akan tengok hero yang memastikan semua boleh bekerjasama, cara nak jalankan semuanya, dan akhir sekali, giliran anda untuk tunjukkan skill. Jom mula. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama. Tiada lagi silap mata. Falsafah utama di sini ialah tentang kejelasan. Kita nak faham setiap langkah dalam proses, tak nak ada lagi teka-teki. Jadi, apa yang LangChain cuba buat sebenarnya? Senang je. Dia nak semuanya telus. Bayangkan kita ada satu pipe yang lut sinar. Kita boleh nampak dengan jelas macam mana air mengalir dari satu hujung ke hujung yang lain. Macam itulah LCEL berfungsi. Kita boleh nampak data kita masuk, diproses oleh setiap komponen dan keluar sebagai hasil. Tak ada lagi rahsia. Okey, sekarang bahagian yang paling best. Jom kita kenal dan pasang pemain-pemain utama dalam pasukan kita ni. Anggap je LCEL ni macam kita tengah susun barisan utama untuk satu perlawanan penting. Inilah dia 3 pemain teras kita. Yang pertama, Prompt. Dia ni macam perancang strategi pasukan. Dia yang tetapkan apa kita nak cakap. Lepas tu kita ada Model. Inilah dia enjin utama kita yang akan laksanakan strategi tu. Dan akhir sekali, Parser, si penyudah. Dia akan ambil hasil kasar dari model dan gilap sampai jadi kemas dan senang nak guna. Semuanya disambung dalam satu baris kod je. Kita dah ada pemain-pemain bintang. Nampak macam dah mantap kan? Tapi, pasukan yang paling hebat sekalipun, kalau tak boleh sembang sesama sendiri, memang tak akan ke mana. Di sinilah munculnya wira kita yang tak didendang. Inilah masalahnya. Masalah yang selalu orang baru sangkut. Walaupun setiap pemain ni hebat, kita tak boleh terus gabungkan mereka macam tu je. Ada sesuatu yang tak kena. Ada masalah komunikasi. Okey, inilah punca masalahnya. Cuba bayangkan, prompt kita ni bagi arahan dalam bentuk objek message LangChain. Tapi model kita pula hanya faham format kamus Python biasa. Walaupun isi kandungannya sama, formatnya berbeza. Jadi, mereka tak faham antara satu sama lain. Dan inilah penyelamat kita. Satu penyesuai kecil yang kita selitkan di antara mereka. Anggap je dia ni macam penterjemah untuk pasukan kita. Tugasnya satu je. Tukar format objek dari prompt kepada format kamus yang model faham. Satu benda kecil tapi impaknya sangat besar. Barulah satu pasukan boleh berkomunikasi dengan lancar. Alright, pasukan dah siap, semua dah boleh berkomunikasi, apa lagi? Jomlah kita mulakan perlawanan. Mari kita lihat cara nak laksanakan gerak kerja yang kita dah bina ni. Nak jalankan gerak kerja kita, senang je. Guna metod .invoke. Ia macam kita tiup whistle, suruh pasukan mula bergerak. Dan, kalau tiba-tiba output dia jadi pelik atau salah, relax, jangan panik. Kita cuma perlu tengok balik video rakaman. Maksudnya, kita print je output dari setiap pemain. Mula dari prompt, lepas tu model. Dari situ kita boleh nampak terus kat mana silapnya. Mudah kan? Okey, sekarang anda dah faham asas permainan ni. Tapi, nak jadi juara, tak cukup dengan faham teori je. Nak bina aplikasi AI yang betul-betul hebat dan profesional, perlukan latihan dan disiplin yang tinggi. Ini antara tabiat yang membezakan Ameta dengan Pro. Pertama, jadilah konsisten. Rendahkan temperature model supaya output dia lebih stabil dan boleh dijangka. Kedua, tetapkan peraturan yang jelas. Kalau output tu untuk mesin lain, paksa ia hasilkan format macam JSON. Dan yang paling penting, jangan percaya output AI 100%. Dia pandai, tapi dia pun boleh buat silap. Jadi sentiasa periksa dan sahkan output dia. Jadi giliran anda pula. Saya cabar anda sekarang. Ambil semua yang kita dah belajar hari ini dan gunakannya. Misi anda, turun ke padang. Buka kod tu, ubah sesuai prompt supaya ia hanya hasilkan output dalam format JSON. Lepas tu, jalankan dan sahkan ia berfungsi. Inilah langkah pertama anda dari padang latihan ke stadium kejuaraan. Selamat mencuba!